Apa khabar makcik? Baik. Tak apa. Saya buat. Nah, Terima kasih makcik. kerja baik-baik. Nampaknya semua orang dah berubah. Tali pinggang dan kad kita dah serahkan. Mungkin rider tak diperlukan lagi. Aku bukan tak suka kerja sekarang. Malah aku rasa cukup bangga. Tapi kadang-kadang aku teringat waktu yang paling bahagia adalah semasa menjadi rider dan bertarung dengan makhluk jahat. Terpulanglah. Tanpa kamu, kami boleh lakukannya dengan tenaga kami sendiri. Aku akan buktikan. Di antara kau dan aku, hanya boleh bincang dalam pertarungan. Amani, kau memang cantik. Walaupun pintu dah dibuka, kuasa dia dapat dikawal oleh kad ni. Kalau hapuskan nyawa yang tersimpan, kuasa dia sepatutnya menjadi lemah. Selamat tinggal. Amani-chan. 4 tahun lalu, setelah mengunci ke semua 53 makhluk jahat tu, kerja kita sebagai rider telah pun tamat. Ya, sepatutnya telah tamat. Semasa 52 keping kad dikumpulkan, fenomena aneh telah berlaku. Selepas mendapat kuasa dari kesemua kad yang terkumpul, 4 kepingan king telah melahirkan kad yang baru. Ini ukiran zaman purba yang dijumpai dalam gunung. Orang yang hidup dalam pertempuran di zaman itu akan dikurniakan kuasa yang hebat. Ada seorang lagi joker yang hidup. Tolong hentikan. Aku tak nak mengingatinya lagi. Aku tak rasa nak kembali semula. Aku nak lupakan semuanya. Aku nak hidup macam orang biasa. Jadi aku harap kau faham. Aku dah nak berubah. Aku bukan Mas Rider. Maaf ya. Aku tak dapat nak sesuaikan diri dengan masyarakat biasa. Ingatan pada Mas Rider masih kuat. Aku tak berjaya nak melupakannya. Tuan-tuan, marilah berderma dengan ikhlas. Kanak-kanak ni perlukan kebahagiaan. Hulurkanlah bantuan pada mereka yang memerlukan. Terima kasih, Encik. Berikanlah sumbangan derma anda. Bob, sabar dulu, Kizaki. Kami bukan nak cari pasal. Kami memang hormat pada awak. Tapi yang pasti zaman awak dah berlalu. Tidak. Tanpa mereka pun kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik selama ni. Salam hormat dan selamat tinggal. Jangan nak belagak tau. Awak cuma orang biasa. Jangan berangan nak bertarung dengan makhluk jahat. Betul lah kan? Macam tak boleh diharap. Amboi bersemangatnya. Nak bertukar pun tak boleh. Aku tak akan mengaku kalah dengan mereka. Aku yang lebih kuat. Kuat dari mereka. Tentulah perjalanan hidup kami berdua, Buat Puan. apa nak tahu hal tu? Tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kalau boleh pun saya tak akan terima. Tentu keadaan jadi huru-hara nanti. Cukup tu. Rasa susah betul nak terima kan? Geramnya. Kenapa kita kena bergabung dengan mereka pula? Hello, kakak, ya? Lama tak dengar khabar. Kakak suruh aku beritahu pada semua orang supaya datang ke jamuan tu nanti. Sebenarnya ada hal lain yang aku nak bincangkan. Aku nak dapatkan bahan-bahan dari kau untuk buku seterusnya tentang kesinambungan Mas Rider dan selepasnya. Sebenarnya, aku pun rasa macam tu. Walaupun buku-buku aku laris dan diminati oleh ramai orang, tapi aku tak rasa gembira. Seolah-olah diri aku bukan diri aku yang sebenarnya. Ini keknya. Kau taruh, ini gambar Amanis masa dia kecil. Tak apalah, tentu dia rasa gembira. Terima kasih kau taruh. Baik. Sekarang ni, perangai dia tu dah bertambah pelik. Bahayalah lagi seronok. Korang tengok je lah nanti. Biarkan saya. Pergilah. Abang risaukan tentang keselamatan kau. Abang bohong. Abang tak kisahkan saya selama ni. Termasuklah Abang Kotaro dan Mak juga. Haji B pun sama. Haji B kata dia akan melindungi saya selama-lamanya. Tapi tiba-tiba aja dia hilang. Kenapa ni? Kalau ada jodoh, aku pun nak kahwin. Aku kenal dia melalui seorang kawan. Masuk hari ni kan, dah hampir setahun aku kenal dia. Kau tahu, kalau boleh kan, aku teringin nak kahwin dan dapat anak cepat-cepat tau. Jadi sekarang ni, aku nak buat persiapan perkahwinan. Mungkin aku tak dapat nak pergi ke jamuan hari jadi Amaneh. Pertarungan dengan makhluk jahat dah tamat. Aku tak sibuk lagi. Sekarang aku dah jadi wanita biasa. Aku nak jalani hidup yang normal. Ada 4 keping kad dan Jack. Mungkin juga penjahat tu adalah Kizaki dalam bahaya.